Hari ni kita berada dekat IKEA Batu Kawan. Sebabnya pagi ni aku ada syuting sikit dekat sini. Kemudiannya bolehlah kita teruskan agenda hari ni. Sebabnya hari ni aku plan untuk aku fly drone menggunakan the goggles. Baik pakai ni kan. Okay, let's go. Currently aku ada dekat IKEA Batu Kawan. Just finish my work tadi, shooting for some Penang Bridge Run punya content. And right now I'm waiting for the food. Wife aku dengan Orchid pergi beli. So we are luckily dapat seat dekat sofa ni. Dan right now we are waiting for the food. The plan is today, right after this adalah aku nak pergi ke Georgetown, mainly to fly the drone. Let's wait for the food. Guys, sekarang ni aku berada dekat Gurney Bay. So lepas habis shoot tadi, kita orang datanglah ke sini. So right now we are going to test the drone sekali lagi. So with me adalah the DJI Neo 2. So we're going to start the test with kita akan cuba fly drone saja. And then satu lagi kita akan fly dengan goggles. So semalam aku try untuk terbangkan drone ni. Cuma masalahnya sebab dia ada masalah untuk detect. Maybe sebab keadaan cahaya yang tak cukup kuat. So that's why it's quite hard. Sekarang ni kita nak try untuk fly. Situationnya sekarang ni tempat dia agak berangin. We still going to test out the capability of this drone. 3, 2, 1. Okay, kat belakang tu ada pokok. So drone ni actually dia akan elak pokok-pokok tu lah. Jadi bila kita hover tangan, dia akan landing atas kita. So untuk switch mode, kita boleh gunakan button yang ada dekat bawah ni untuk tukar dia punya mode. Selfie shot. Selfie shot. Drone. Drone. Circle. Circle. So let's try. Follow. Okay. So bila fly, dia sebenarnya lampu tu dah akan menyala. So bila dia dah menyala, maknanya dia tengah recording. So actually kita boleh set macam mana dia nak follow kita. Let's say kita nak dia follow daripada depan. So just perlu pilih front. Interestingly, kita boleh control the drone menggunakan aplikasi ni lah. Alright, I think next we go to the most exciting part of the drones. Kita akan try terbang menggunakan FPV goggles. The capability of this drone, dia boleh terbang dalam 19 minit. Ini adalah kali pertama kita fly, jadi kita kena take the tutorials lah untuk terbang. So there's some instruction kat dalam ni sekarang ni. So dia ceritakan apa yang nak do's and don't. Alamak, ada firmware update pula sekarang ni. So the thing is playing with the FPV. Selalunya aku tengok orang akan duduk lah untuk play with it. Jadi I think this is more safety untuk elak kita rasa dizzy, especially when we are flying up above on the sky. No, kat sebelah bawah lagi ke? Oh. Tengah update lagi, still updating. Actually aku baru je pasang memory card. So memory card dia instead of dekat the drone, dia sebenarnya dekat goggles ni, dekat atas ni, nampak tak? So this is where we slot in the memory card untuk this drone. So it's either drone ke telefon ataupun kita ambil dari sini. Untuk permulaan ni aku still hadapi masalah untuk kena pasti dekat mana dia punya buttons. I think it's normal. At some point aku dah ada the muscle memory untuk kena pasti position should be okay lah. So kita make sure the air is clear dan yeah. Okay.
Footage tadi aku tengok tak adalah smooth sangat, but it was the first time flying. So it's quite an interesting experience lah. So sekarang ni what we want to do is Noh akan pakai the goggles dan aku sambung ke phone. So I'll give him the viewing experience untuk drone tu. Kita start the drone. Motor starting. Dah nampak? Alright. Let's enjoy the flight. Sekarang ni Orchid pula dia nak try pakai. Nampak? Nampak? 3, 2, 1, lock button twice untuk start the engine. Kemudian okay, you ready? Up, up and away. Tak boleh lagi tinggi. Boleh. Tapi tinggi-tinggi buat apa? Boleh? Nampak laut. Lepas ada head. Head. Honey. Head helicopter. Head. H to home. Bukan honey. Abang kan tak ada head. Di playground tu. Nampak ada orang pakai baju warna kuning. Biarlah kat dia. Oh, drone ni sebenarnya agak bising, boleh dengar bunyi air dari jauh. So we can steer the drones flying around lah. Macam ada pantai kat tepi sana. Ini apa ni? Once you grasp the concept of flying FPV, jadi dah tak ada masalah lah untuk terbang. Nak bagi dia lem boleh. Tapi okey tak nampak. So untuk flight Noh dengan Orchid tadi, dua flight tadi, it will cost you around 50% of the battery. This is the first time aku gunakan the FPV goggles, so it's quite mind-blowing to me. So, third day with the drones. DJI Neo tu memang bagi aku tak mengecewakan. The visual are very clear sebab dia shoot in 4K kan, jadi memang sangat clear lah how you see in the goggles. So, korang kalau ada apa-apa soalan tentang the drone yang korang nak ajukan before you guys buy it, put in the comment section dan aku akan cuba jawab and we can try it out sebab this is the first time untuk aku juga. So it's a learning curve untuk aku juga. So I think that's it. Bateri pun dah habis. One battery guna untuk tutorial, the second battery aku fly tadi, the third battery gunakan untuk fly around 3 kali take off. First step kan, baby step for FPV drones. Okay, mari kita berkemas dan kemudiannya kita akan pulang. But before that, we're going to have our dinner. So we're going to have our dinner dekat Geni Plaza. Okay, let's go. Okay, we are ready to go back. Actually tadi kami parking dekat Geni Plaza, which is aku rasa dalam 1.5 km lah dari sini. Jadi nak menapak balik ke sana, hai, letih tak? Sebabnya aku bawa beg yang agak berat ni kan. Tapi it's okay. We'll walk slowly going back there. Okay pula dia nak tengok daun semalu kan. Okay, jom kita cari daun semalu sekejap. Kemudian kita teruslah ke Geni Plaza. Geni Plaza actually hujung sebelah sana. Dah ada orang pergi touch. So daun semalu tu dia dah kuncup. Ni daun semalu ni nampak dia dah kuncup. Nampak daun dia dah tutup. Okay, jom. Alright, kita dah sampai ke Geni Plaza. Macam mana jalan tadi? 3 jam. Wow, nice.
kucing. Dah habis vlog hari ini sampai sini. Jangan lupa, jangan risau, jumpa lagi esok pagi.